Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Semua sihat? Ya. Okey, ada yang sakit tak? Dekat belakang siapa sakit? Ada. Okey, tak ada. Okey, jadi hari ni cikgu akan hari ni kita akan main satu permainan di mana permainan ini merupakan permainan yang ada dalam silibus kamu. Okey, semua faham? Okey, jadi sebelum kita start pembelajaran kita pada hari ini, kita akan main satu permainan yang saya kira sangat seronok pada semua murid-murid cikgu depan ni. Betul? Okey. Jadi cikgu nak kira dulu ada berapa orang? Okey, semua ada? 11. Okey, 11 orang. Cikgu nak kumpulan A 3 orang. Kumpulan A, siapa nak 3 orang saja sini? Depan cikgu. Saya mau main juga. Okey, 3 orang. Ini kumpulan A. Jadi kumpulan B di sini. Kumpulan B buat 2 barisan. Okey, bagus. Mancing. Sekarang ni cikgu nak yang kumpulan A ni adalah pemburu. Faham? Okey, yang kumpulan B ni adalah kamu nak jadi haiwan apa? Babak. Okey, kamu jadi pelanduk, boleh? Okey, kumpulan A apa? Pemburu. Kumpulan B? Pelanduk. Okey, sekarang ni cikgu nak kumpulan pelanduk duduk dalam bulatan. Buat bulatan. Okey. Stop. Okey, ini kumpulan pemburu. Okey, jadinya pemburu seorang dekat sini. Sini pemburu. Okey, seorang dekat sini. Seorang dekat sini, seorang lagi dekat sini. Saya mau main juga. Samsung tu. S23. Okey, sekarang ni kita ada bola dekat depan ni. Bola bagi dulu. Okey, pemburu akan baling bola kepada pelanduk. Dengan cara macam ni saja. Dia tak boleh baling macam ni. Dia kena baling bawah macam ni je. Boleh, faham? Okey, sekarang ni yang pelanduk kena main dalam bulatan ni je. Tak boleh keluar, faham? Okey, kita akan start permainan sekarang. Saya kira sampai 3 kita akan main. 1. Mari kita main. 3. Main. Siapa kena? Saya kumpulan sih. Okey, go. Okey. Yang dah terkena akan jadi pemburu. Okey. Jangan mau buru macam. Balik. Kan kampung. Oh ya, jadi pemburu. Memburu biji. J. Bagi. Coba J, bawa ke Pak. Jam-jam sini ada dah. Okey, sekarang ni kita kecilkan sikit belakang. Astaga. Okey, ha. Go. Ubah dah kau sudah kena. Go, siap. Go. Okey. Oi, tak kena. Seorang lagi. Go. Siapa lagi? J. Okey, dah habis. Okey, seorang lagi. Okey, seorang lagi. Seorang lagi. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak semua buat bulatan
barisan. Depan cikgu. Okey. Buat 3 barisan. Okey. Cetak bola. Wih. Ni kau ni. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 barisan betul. Okey, macam mana? Seronok tak? Ada. Hari ni. Okey. Jadi apa yang kamu belajar pada hari ni? Daripada simulasi apa yang kamu faham? Kamu rasa kita nak main permainan apa lagi? Apa? Bola beracun. Angkat tangan. Apa? Bola beracun. Selain bola beracun? Okey. Okey, cikgu nak terang. Selepas ni kita akan main permainan softball. Semua orang tahu kan permainan softball? Okey, baik. Ya, betul. Tahu. Ha? Fishball, bukan fishball. Softball. Tahu. Okey. Jadi kita Bola tahu buat nasi, boleh sikit nasi. Cikgu penat. Kamu penat dah ke? Penat dah ke? Naik go. Penat dah? Cikgu saya kasi penat ah. Penat dah? Baru saya indaksi dah penat dah. Macam mana nak main ni? Tak tahu. Pak. Okey. Sekarang nak ni main. awak dapat ada bola tenis depan awak sekarang ni. Dapat. Saya nak cikgu nak awak ambil seorang satu cepat. Kita ambil satu. Polis ya. Dia mahu apa yang cikgu dia boleh saya. Okey, semua bergerak belakang sikit. Belakang sikit. Buat satu barisan dan menghadap saya. Barisan menghadap saya. Balik ke ramai-ramai cikgu. Okey. Siapa tahu ni bola apa? Tadi cikgu dah sebut bola tenis. Salah. Ni bola. Bola tenis cikgu. Ni bola tenis. Cikgu sebut dah tadi. Tenis kan. Tapi kita bukan nak belajar main tenis hari ni. Kita nak belajar main softball. Awak tu apa? Untuk latihan ni kita guna bola tenis. Boleh? Boleh. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk kat awak semua cara dan cara yang betul untuk main softball. Boleh? Okey. Yang pertama, tangan ke atas. Semua tangan ke atas. Sebelah je yang ada bola je. Syah sini sikit je. Tak larat kan ni Syah ni. Okey. Dia ada asma. Pusing 360 darjah. Pusing 2-3 kali. Pusing 2-3 kali. Pusing lagi. Bebang. Okey. Sekarang bila awak pusing, bila tangan awak sampai kat sini, jangan awak lepaskan bola tu ke depan. Boleh? Boleh. Okey. Sabar, ikut kiraan saya. 1, angkat ke atas. 2, pusing. Lepas. Okey, kutik baju bola. Sekali lagi. Okey. Setelah step yang pertama, angkat tangan ke atas. Pusing 360 darjah. Sampai kat sini. Lepas. Okey. Pandai ni. Sekarang semua kumpulkan bola kat sini. Semua kumpulkan bola sini. Letak elok. Elok lah tak. Okey, untuk aktiviti seterusnya kita akan pakai bola softball yang betul. Wow. Macam berat je bola cikgu. Okey, cikgu nak setiap orang pilih pasangan masing-masing. Pilih pasangan masing-masing. Okey, korang akan duduk dekat kon sini, korang dekat kon sana yang depan sekali. Cikgu, saya dapat deja vu. Okey, Pak cikgu. yang sebelah ayat pagi sini dah. semua ambil sarung tangan masing-masing. Wow. Ni pakai dekat tangan yang bukan dominan. Dominan tu apa cikgu? Dominan tu tangan yang awak selalu guna untuk menulis tu dalam kelas. Oh. Awak tulis tangan apa dah tu? Saya tulis tangan kanan. Kena pakai tangan apa? Kiri. Betul. Terima kasih cikgu. Okey. Sekarang ni yang belah kiri cikgu ambil bola yang cikgu letak tu. Dah. Yang sebelah kanan duduk dalam keadaan sedia. Sedia untuk terima bola. Tangan mesti macam ni tangan yang ada glove kat depan, yang tak ada glove kat belakang. Yang sebelah kiri cikgu
Awak baling. Ikut step saya ajar tadi. Tepat. Dekat glove dia tu. Ready, Ego, ready. Ready. Okay. Angkat tangan ke atas. Pusing 360 darjah. Lepas. Tak sampai Ego. Mulus. Tak sampai. Farah tak sampai, Farah. Aduh Farah. Okey, angkat tangan ke atas. Pusing 360 darjah. Lepas. Okey, lepas. Pasti balik bola kat dia. Sekali lagi Ego. Sekarang yang sebelah kanan cikgu undur ke marker yang belakang. Undur ke marker yang belakang. Okey, yang sebelah kiri sedia. Ulang balik langkah tadi. Tangan ke atas. Lepas tu apa? Pusing. 300. 360 darjah. Last kali. Lepas. Okey, angkat tangan ke atas. Pusing 360 darjah. Lepas. Sampai. Dah. Tak sampai. Bila? Okey, tangan ke atas. Cepat marah. Faster, Farah, faster. Pusing 360 darjah. Lepas. Cikgu, ni tak boleh. Bagi balik bola sebelah sini, sebelah kiri. Okey, yang sebelah kiri cikgu tinggal bola dekat marker tu. Cikgu, Letak bola. dah tunggu. Yang sebelah kanan tinggal glove dekat marker tu. Satu lagi cikgu. Kan tukar tempat. Ready? 1, 2, 3. Okey, yang sebelah kanan cikgu pakai glove dekat tangan kiri awak. Semua dominan tangan kanan kan yang ni kan? Ya. Okey, pakai tangan kiri Cikgu awak. buat apa tak muak? Memang tak kena tu. Dengan kuat lah. Boleh lari. Kau lolak ah. Okey, sebelah kanan cikgu bergerak satu kon ke depan. Satu marker ke depan. Bergerak. Kan dia macam besar. Dah bagi dah kena. Okey, sebelah kiri cikgu kita ulang balik apa yang kita buat tadi. Apa? Tangan ke atas. Atas. Yang kedua, pusing 360. Lepas tu lepas, betul. Pandai Syah. Syah je. Awak dah sebut lepas ke tadi? Tak apalah. Okey, ulang balik. Tangan ke atas. Okey, betul. Pusing 360. Lepas tu lepas. Okey, betul. Okey, sekarang ambil kedudukan awak. Okey, yang sebelah kanan cikgu sedia. Tangan kiri kat depan, tangan kanan kat belakang. Okey. Sebut 3 langkah tu. Tangan ke atas. Okey, pusing. Pusing 360 darjah. Lepas. Easy Sekali lagi. Tangan ke atas. Pusing 360 darjah. Lepas. Okey, macam tadi sebelah kanan cikgu undur satu marker ke belakang. Boleh kita dapat 2 kali lagi boleh? Boleh, Go. Boleh. Sabar. Sama-sama. Angkat tangan ke atas. Okey, jap. Langkah pertama Syah sebut, langkah kedua Hazwani sebut, langkah ketiga Nasrul sebut. Buat sama-sama. Okey, boleh. Angkat tangan. Okey. 360 darjah. Lepas. Okey, sekali lagi. Has. Baling tu biar tepat kena dalam glove dia tu. Hai, cikgu. Angkat tangan. 360. Lepas. Okey. Sekarang macam tadi awak tinggalkan bola dekat marker. Yang ni tinggalkan glove dekat marker. Kita pergi ke stesen seterusnya. Okey, sekarang semua berbaris macam tadi menghadap saya. Baris Boleh? bola tinggalkan dulu. Tinggal dekat marker. Okey. Boleh tak kita ulang balik apa 3 langkah tadi? Ke atas. Pusing 360 darjah. Lepas. Okey, pandai. Okey, sekarang daripada Nasrul kira 1 2 1 2 1 2. Cepat. Nasrul. 1 2. Satu. Dua. Yeay. Okey. Kumpulan 1 angkat tangan. Kumpulan 1 angkat tangan. Kau satu. Kau di sebelah. Hutang yang tadi. Okey, 1 duduk dekat marker ni. Kumpulan 1 duduk dekat marker ni. Okey, kumpulan 2 dekat marker merah tu.
Okey. Siapa tahu permainan dia macam mana? Macam ni. Tak tahu lah cikgu. Tak tahu. Saya tak pernah main ya. Okey, sekarang ni kat depan awak nampak kan ada 3 buah skul. Ada warna biru, warna kuning dengan warna oranye. Sekarang ni saya nak awak lepak ikut arahan saya warna apa. Mana sama kita. Tak sama. Macam dia jabu lagi ya. Kalau anda kata siapa yang salah baling, kumpulan tu akan kena denda. Oh, buat begitu. Contohnya saya sebut warna biru, dia lempar dekat warna kuning, akan kena denda. Okey, sedia? Sedia duduk dekat marker. Tepi, belakang sikit. Warna kapal lu lagi. Okey, warna biru. Warna biru. Tak kepala lah. Mantap. Kita ambil kek ke? Dia kena ikut ni. Tapi Tak bunyi. Okey, tukar seterusnya. dia dapat apa salah? Kita letak kek. Okey. Warna oranye. Dia kena oren eh. Cikgu, dia kena kuning kali aku. Apa dia kena oranye dulu. Ini dua mata. Ya dah. Dua mata. Kita ada bangkar. Okey, pemain ketiga. Warna biru. Okey. Easy man. Sekarang semua undur dekat marker yang belakang. Undur dekat marker yang kat belakang tu. Cikgu, warna apa tu cikgu? Apa dah? Okey, peraturan yang sama. Mana dekat tu yang warna yang saya sebut Boleh? Boleh. Warna apa? Apa? Okey, warna kuning. Cikgu! Sikit lagi lah. Dapat Sipi-sipi lagi. Bulu-bulu dia kena. ini dia aku. Tak ada. Ini lagi. Jangan bikin orang lah. Alamak. Tapi dah kena. Jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh. Tumbuk. Satu buah lagi maaf faham cikgu. Okey, pemain kedua. Dalam rumit aku. Kon warna kuning. Kuning. Ya, kena. Okey, kumpulan ni kena warna biru dulu. Denda. Kena warna biru dulu. Berkena juga ada kuning. Dia Okey, set out lah. kumpulan satu. Saya nak awak injek dirinya 5 kali. Injut. Sama-sama. Okey, kumpulan dua kira. Okey. Baik. Satu. Tiga. 5. Hey. Okey. Dah. Dah apa? Mari. Dengar sini. Saya nak bagikan kepada 2 kumpulan. Okey? Kira daripada Satu. 1, 2, 3. 1, 2. 3. Okey. Syah kira lah Syah. Satu. Ah. Dua. Tiga. Mak. Empat. Okey. Satu. Jaga. Gagal. 2. 3. Okey. Nombor 1 sini. Nombor 1. Sini cikgu. Ini kapal. Ke satu. Okey, siapa nombor 1 kat tangan? Okey. Jangan peluk cikgu. Kau lucu. Okey, nombor 2. Siapa nombor 2? Oh, cikgu. Yang ni lagi cikgu. Aduh, cikgu. Okey, nombor 3. Cikgu. Ada seorang sini satu. Jawab aku dulu dengan hang. Lagi sekali. Cikgu kami satu tim. Baju sama. Okey, arahan dia senang je. Tadi kan kita buat sasaran yang berhenti kan. Okey, ni sasaran dia kena bergerak. Okey. Ini adalah sasaran awak. Ni Azwani dan Nasrullah sasaran awak. Jangan balik. Baling kan nampak betul kan? Nanti dengar ni. Apabila cikgu tiup isin, Azwani dan Nasrul akan bergerak. Azwani dan Nasrul akan bergerak. Apabila cikgu tiup sekali lagi, kumpulan yang ada dari sini, kumpulan ni akan baling kepada Azwani yang sedang bergerak. Faham? Okey, contoh dulu. Contoh saya nak pipi tu. Bola tu. Bola mana tu? Bola tenis je. Duduk macam ni tu. Kan? Bergerak macam Nasrul. Okey. Aku laju sangat ni. Itulah cabaran dia. Ya. Tadi kan berhenti.
akan bergerak. Okey, boleh lagi dia kita. Nato akan bergerak. Ambil Okey, tengok contoh dulu, tengok contoh dulu. Tengok kawan awak buat dulu. Okey. Kalau ada kecil sekali lagi. Vicky kena dan baling dekat Nato. Okey, faham ni semua? Faham? Okey. Nah, dulu. Kita buat tu lagi. Yang dulu kumpulan buat. Okey, ambil bola tenis salah satu. Apa? Ini kupak uli sama tolong. Ya, kecil sekali. Sasaran akan bergerak. Kecil sekali lagi awak boleh baling. Okey. Satu, dua. Tangkap. Okey, orang kedua pula. Ibu tak klik lagi dah. Jangan lupa. Okey, balik. Itu dah tiup lagi, jangan tak tiup lagi, dia dah balik dulu. Tiup dulu baru balik. Sikit lah tu sana. Mesti budak kelas belakang. Okey, sekali lagi. Okey. Cikgu ulang balik, tak faham. Ulang balik sekali lagi. Cikgu nak 2 round je. Okey, dah. Okey, cikgu tiup sekali lagi, baru gerak, sekali lagi baru balik. Okey, bang. 1, 2. Okey, balik. Okey, orang kedua. Okey dah. Okey, semua seronok tak permainan tadi? Seronok. Kita akan pergi ke permainan yang terakhir. Permainan kecil. Ya. Okey, untuk itu cikgu nak semua buat satu barisan di hadapan cikgu. Gerak. Gerak. Kendun. Kendun. Simple. Lagi. Saya lecet. Tak apa, nanti kita design. Belakang lagi. Belakang lagi. Satu barisan je. Satu barisan je. Okey. Awak nampak depan awak ni? Nampak? Ni adalah sasaran. Ni sasaran besar. Ya. Sasaran besar ni berharga 3 markah sahaja. Okey. Jumlah tak besar pun. Nilai. Ni sasaran sederhana. Markah dia 5. Ni sasaran kecil. Markah dia 10. Okey. 3, 5, 10 Aku akan bagi seorang dalam 30 saat je. Kan? Orang 30 saat untuk baling. Mula baling sini. Awak boleh pilih baling mana-mana. Kita dapatkan markah yang paling banyak. Okey. Aku akan pilih 30 saat. Tu tukar balik ke belakang. Okey. Siapa yang dapat markah yang paling banyak, dia menang. Kalau nak baling ke sana, boleh gerak ke sana. Tarik sini je. Sini. Bola yang sama ke cik? Okey, sini. Ambil banyak bola. Okey, semua tolong dipotong. Malah ini. Bola apa? Air baik. Bola semua. Mana gelak? Baik gelak balik. Cikgu malu lah. Dosa. Kalau jago tiup mesin, maksudnya 30 saat tu awak tu dah bermula. Okey, faham? Okey. Fikir dulu. Dia diam ah. Fikir faham? Faham, cikgu. Okey, ready. 1, 2, 3. Tak kena. Tamak lagi. Libat lah weh. Tengok-tengok ya. Okey. 30 saat. Ya. Aku tak ada bintang pula. Cikgu, akak. Okey, 30 saat. Fikir dah habis. Okey, Fikir berapa matahari? Maka saya 10. Ni 2 Oh. kali, ada 4 kali. Okey, berapa semua? 10. 60. Okey. Akak fikir 60. Yeay. Nas pula. Okey, fikir betul bola. Budak Milo. Tak apa, saya nampak 60.
Okey. Peserta kedua, Nasrul. 1, 2, mula. Kakak, kakak. Oh. Kakak. Kencing dulu. Bola lagi. Okey. Bola tu. Dah habis. Okey, Nasrul pergi bola. Ah. Tengok berapa minit. Okey, dah. Okey. Cikgu nak peserta terakhir, Farah. Sebelum tu, saya nak tanya, Nasrul tadi dapat berapa markah? 55. Okey, 55. Dan maksudnya Fikri nombor 1. Nas nombor 2. Okey, Farah pula. Ready? Tegak kau ni. Kosong. Belakang eh. Belakang. Kosong. Oh, ni kelas ni kan? Kena. Kena tu. Mana kena? Cikgu you tak tunjukkan mata. Tipu. Eh, Farah, belakang lagi Farah. Situ. Maka. Eh, budak gini. Tengok, dia lepas salah. Eh, Farah, tinggi ni kan. Belajar ni. Cikgu habis bola dah. Okey, dah habis. Farah dapat 22 je. 22, jadi siapa yang menang? Yeah. Okey, bagi tepuk tangan Fikri. Okey murid-murid, sekarang ni kita dah selesai permainan kita. Cikgu nak semua dapatkan tangan, jangan bagi kena kawan. Buat macam ni. Okey. Belakang. Kamu duduk belakang sana boleh? Kamu duduk belakang sana boleh? Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya. Siap tu tanya. Apa yang telah kamu belajar sebentar tadi? Ada soalan yang pertama, cikgu nak tanya. Berapa pergerakan yang ada dalam permainan softball tadi? Siapa nak jawab angkat tangan? Kamu? Okey, berapa? Okey, 3 pergerakan asas softball untuk baringan bola secara cepat. Okey, yang pertama. Siapa nak jawab? Kamu? Okey. Kaki dominan belakang. Okey, kaki dominan belakang. Kaki dominan ikut kamu. Ada orang kanan, ada orang kiri. Betul? Okey. Jadi, yang pertama adalah kaki dominan di belakang. Okey. Dan yang kedua, siapa nak jawab? Kamu. Kamu. Kamu ke dia? Kamu. Okey. Pusing bola ikut arah jam. Arah jam kanan ke kiri? Okey, kanan. Betul. Situ. Okey, macam tadi kan? Okey, yang ketiga. Siapa? Kamu. Lepaskan bola untuk arah pinggang. Ni, secara arah pinggang. Bukan di bawah, bukan di atas macam tu. Okey. Jadi, ada siapa yang tak faham apa yang kita telah belajar hari ini? Dan kita pun telah buat aktiviti sebentar tadi. Jadi, kita akan melakukan warming up. Itu penunjukan badan. Siapa nak lead ke depan ni? Cikgu nak seorang ataupun 2 orang. Okey, kamu. Ada lagi seorang? Okey, kamu. Seorang lagi. Baik. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu 2 langkah ke belakang. 1, 2. Okey, kamu depan. Okey, boleh mula daripada kaki. Ya, begini lah. So, buat 8, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okey, tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, jadi alhamdulillah kita dah habis dah permainan kita pada hari ini. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu semua. Dan kamu boleh teruskan dengan aktiviti kamu seperti ini. Okey, kita kelas. Kita terima kasih dulu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okey.